Apa hukum orang yang tak suka tetamu datang ke rumah? Wak habis makanan dan minuman lah. Ada juga penyakit lagi ni. Tapi tak ramai Tuhan buat. Sekapung ada seekor 2 saja. Tidak punah dunia ni deh. Batulah kita banyak dianjurkan. Nampak adab-adab bertamu. Adab ta'am, adab bertamu, adab jiran dan sebagainya. Belajarlah adab-adab itu dalam kitab banyak Riyadhus Shalihin. Dan seumpamanya. Jadi banyak juga datang dalam hadis iaitu menerangkan tentang pahala orang yang menjamu orang. Orang tanya, ya Rasulullah, ayyul amali fil islami khair? Apakah amalan dalam Islam yang terbaik? Nabi jawab, tut'imu ta'am, akad makanan orang. Jelas tak lagi? Dia tak suka akad makanan kau orang. Awak bukan Islam terbaik.